Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Jawatan Channel. Okey, hari ni aku nak menukar bottom bracket aku kepada yang seramiknya. Benda ni mudah saja. Jadi peralatan yang kita perlukan ada. Okey. Apa dia bottom bracket? Ini dia bottom bracket. Ini dalam ni. Ini orang dia dalam dia. Okey, nak tukarkan kepada bottom bracket yang lama aku dah beli ni, tapi tak pasang-pasang lagi. Ni kita nak try pasang. Ni. Ni kepala dia. Aku nak cari spana untuk buka bibi ni. Kebanyakannya semua tak sesuai, sehinggalah aku dapat spana daripada ni, daripada Bike Hand. Dia ada Bike Hand YC 304 88. Dapat ini okey. Dia ada untuk, dia ada 4 jenis. Ada untuk baby 9000. Ini dia DJR 60. DJR 60 ni dia untuk BB Shimano 105 3000. Ini yang paling sesuai untuk buka dia. Satu ada lagi untuk sebelah ni, untuk ini FSA Mega Evo, untuk FSA Mega Evo, dan sebelah lagi untuk Horotech 2. Ini yang paling sesuai untuk buka. Ni Bike Hand ni, spana ni boleh didapati di Shopee ataupun di Lazada. Okey, kita mulakan sekarang. Jenis yang ni memang tak boleh sebab getah yang digunakan tu terlampau lembut. Memang tak nak pusing, tak ngam. Tapi kita kena ada dapat ni pembuka penutup kepada bibi tu yang ni. Tak nampak perjalanan di dalam ni. Ini memang kita gunakan untuk buka ni nanti. Ada juga gunanya walaupun yang dia punya spana ni tak berapa ngam. Dia punya pembuka untuk kepada bibi ni memang berguna. Apa yang kita perlu buat adalah kita longgarkan dua skru di pedal arm ni. Ada dua skru, kita longgarkan dia. Longgarkan dulu. Longgarkan perlahan lah. Jangan longgar terus, longgar sikit. Bila kita longgar ni, kita tak boleh cabut. Nampak masih tak boleh cabut. Kenapa tak cabut? Sebab di sini ada dia punya penutup bibi ni. Jadi kita gunakan yang dibekal oleh spana tadi tu untuk kita buka kan dia. Okey. Kita masuk ke dalam ni. Pusing lah dia ke arah kiri, arah lawan jam baru buka. Okey, inilah dia penutup bibi yang telah dikeluarkan daripada lubang ring arm ni. Okey, ini dia untuk ini menggunakan
alat ni. Okey, lepas tu baru kita boleh cabut. Kalau cabut letak dulu untuk turunkan rantai dahulu. Senang kita nak tolak, ketuk je dah buka. Alamak, sangkut pula rantainya. Okey, sekarang dah buka. Guna gas panah ni yang DDR 60, iaitu yang untuk Shimano R2000 105 R2000 punya DD 56. Ikut melawan jam, ketuk melawan jam. Belah kiri ni pun non drive ni pun ketuk ikut melawan jam untuk buka ya. Okey, senang je. Okey, dah buka je, bukan hanya senang lah, lagi. Benda ni besar, susah sangkut. Okey, buka. Ini ada rupanya. Okey, sebelah sana pun sama juga. Kita gunakan ni ikut arah jam. Okey, pusingan jam yang belah kanan, yang belah crank. Oh, ketatnya sikit sangat. Okey, hati-hati. Okey. Aisyah, nak lagi susah. Okey, pusing je. Nampak pusing. Saya ikut arah jam. Saya ingin lebih habis sakit lah. Okey, ni je. Macam ni keadaan dia. Dan kita tengok sama tak dengan yang kita beli ni. Nanti beli-beli tak boleh pakai buat apa kan. Okey. Oh, dia agak panjang sikit lah. Oh, tak sama. Dia sama lah. Dia sama, kurang sama saja. Okey, sekarang kita boleh gunakan aja lah. Okey, kita masukkan ini dan kita ketatkan. Tangan dulu, bubuhlah grease pada bubuh grease ni. Dengan grease lama dia grease tadi dalam tu, itu untuk kau nak bersihkan dalam pun boleh juga, tapi saya dah buat, dah bersih tadi. Kita hanya ketatkan je. Alright. Ketat sama tu, ketat lah. Betul-betul ketat. Kita tu gunakan yang Holotech 2 ni untuk menambah betul ketat. Holotech 2 ya. Yang Holotech 2 ni, kita gunakan yang Holotech 2 ni. Sebab saiz dia lain tadi dengan 60 tadi. Ketatkan sebelah ni pula. Okey, yang ketat sangat. Susah pula nak buka. Ini dah dapat sudah. Okey, kita masukkan kita punya, masukkan crank balik.
Aduh, masuk kering. Ini agak susah sikit ni. Masuk kering ni. Okey, masuk kering balik. Masukkan kerang balik. Masukkan kerang di sebelah kanan. Tengok masuk betul-betul. Tengok masuk sengit bengkok straight dengan yang sebelah sana tadi. Okey. Lepas tu kita masukkan penutup kerang dulu. Ini pakai tangan boleh. Okay, pakai tangan boleh, tak pakai tangan, kita pakai benda ni. Alat dia ni. Ini ketat dah. Kita hanya ketatkan 2 orang sini untuk arm ni. Okey, tapi masa kita buat hati-hati sebab dia ada pin dalam ni yang sampai dia jatuh dan hilang. Hilang susah pin. Takkan dulu lah. Takkan begini lah. Kita nak tu sama sikit ni tak okey. Alhamdulillah sebab siap dah pengeluaran ini. Jadi video ini di mana sampai betul-betul kepada itu dan dah siap dengan lah. Belum tak tahulah. Nak cuba tak boleh hari ni malam. Besok kita